Assalamualaikum. Duk tadi siang duk kat Puchong, tiba-tiba anak hantu ni kan sampai kat Kuala Terengganu kan nak melayan bosan kawan-kawannya pasal sampai ke 18 kali kena hujan. Ni tu room 002. Oh ya bang. Ya tu. Pagi ya bang. Room 002. Tak salah ah? Baik. Ada daging tu. Nak makan apa? Ada bekas? Kurang. Ada. Assalamualaikum. Selamat pagi mbak. Tak nak pergi makan pagi mbak. Makan pagi di kampung Gong Badak. Apa dia? Pak Long kan kasut baru lah. Lepas ni geng plate colour purple ni. Kita lap motor sat. Pergi dah. Basah. Lupa bawa masuk. Hujan. Tak boleh lantung lah. Duit lah. Nak jenuh beli barang lagi. Tak boleh lantung lah. Kasut. Semalam main 18 kali kena hujan. Hujan. Berhenti. Hujan. Berhenti. Apa yang patah? Mana patah? Oh, laju sangat. Lap sikit lap lagi. Tak ada nak basuh depan ajak jalan lagi. Otak kalut sampai seluar tak bawa. Kau pakai seluar payus. Dia cerita dia nak pergi kerja semalam. Kadang telefon terus ajak main tahun ni. Tu yang kalut tu. Sumbat. Seluar bawa keluar dah. Tak bubuh dalam beg. Okay. Kita menginap di sini apa? Kan. Room stay. Ada 1, 2, 3, 4 bilik. Mana? Alright. Jom kita nampak tu. Comel. Dengan mata dia. Oh, comel. Adik. Handphone letak. Broadcast engineer tengah buat something ni. Kata broadcast engineer. Tuan Tanah Syah. Mana? Tu. Perempuan? Tu Tuan Tanah. Mana? Tu Tuan Tanah Syah tu. Oh. Ha? Terbalik. Dia kata dah. Terbalik. Bersih. Aduh, semua bagi susah orang ada. Kata dah. Tengok elok. Tadi semalam main kot lain. Tiba-tiba nak keluar kot lain. Dah main aku tu. Oh, cantik ada istana dalam tu. Rumah besar-besar lah. Lepas sini rumah murah dah, Pak Yus. Dah. Murah. Kuas murah. Terengganu tak murah tak? Aku dah tengok dalam TikTok Kelantan Terengganu murah tau. Kelantan kot. Rumah besar kuas buat 100,000 lebih ya. Kita main kot ni semalam? Tak. Yang ni dia keluar Kopitron. Rumah. Agak batu. Kunci dah kan, Pak Yus? Jalan besar tadi dia tak keluar. Teruk lah. Ada guide ni teruk. Kau ni. Ambil mana? Dah jalan besar tadi dia tak keluar tau. Jalan punya besar. Ini keluar jalan besar kan? Tunggu lah. Nak kalih susah lah. Ada. Mana tak kali? Boleh kalih. Bawa boleh kalih. Lagi ambil belah kanan. Ui, rumah kayu pun dah ni. Kanan Pak Yus. Kanan. Bagi sini lah. Ada, angkat kaki lah, biar awak. Ada, halau sikit. Ni tanah lot ni Pak Yus tu. Tanah lot lah. Rumah ni cantik lah, dia balut kayu ni. Dia balut, dia pakai tu ya. Buah simen balut. Ui, padang kau. Ni mana padang kau ni? Padang kau kecil. Tu, dia makan. Tutup lah. Ni mayang. Ada hotel tu. Ni. Nampak tu sampah ni. Ni projek rumah sampah tu, yang jom ni tu. Projek rumah sampah sini pada rumah sampah. Ni yang lajak lah. Kita makan. Dia akan dengar. Ya. Surau Ustaz Yahya. Banyak dia makan ni. Cari jauh-jauh siapa? Tak nampak. Weh, lajak jauh ni. Baik juga kan. Airport ni, airport KK. Kuala Terengganu. KT lah. Terengganu airport tak. Oh, kita duduk kat Kuala Terengganu lah ni ya. Yalah. Betul lah. Siap ni tak mana-mana ada tu.
Rasa Penang ni lah. Mai Terengganu Rasa Penang. Dari awak tengah ni tak jalan lah. Ni nak pergi airport ni. Tak ada ni. Oh, nak pusing tu. Kosong ni. Ini matahari naik. Panas. Oh, Pantai Timur. Tak lah, matahari. Abang TMB punya. Apa ada projek dengan UK punya kan. Satu kincir angin tu dalam laut tu. Berapa juta pound dah. Memang kosong tak generate power. Failure. Semua yang buat dekat UK tu fail. Dia dalam laut ke dia? Dalam laut. Dalam laut lah. Tepi pantai lah dalam laut. Ada yang atas darat pun ada. Tak sampai ni. Oh, dia takut. Macam mana dia patah ha? Agak takut. Patah kampung Telaga Batin. Ha? Nama ni kampung Telaga Batin. Mati. Ini dah kedai ni. Tak buka. Teruk nak makan pagi je ni. Boleh dia bicara. Yang laris manis. Weh. Baik dia makan jalan. Oh, di Port ni, port apa ni. Apa rider. Pulang terus. Patut lah. Dia akan dengar. Aduh. Jadi susah ni geng-geng skuter ni. Bismillah. Boleh dah? baik dia baru dapat. Cakap. Tak boleh maki. Ni tadi. Jauh-jauh ni. Jauh-jauh. Itu. Kopi. Tarik Nescafe sini boleh ada kafe boleh. Bubur boleh lah. Kopi panas. Bihun goreng, bihun. Jangan banyak dah. Ni telur sebiji. Telur rebus. Dapur sambal sikit. Mai angkat je aku takut aku punya mic jatuh. Dah. Tahu mic ini mic selitnya tu. Kalau ni nak rakam yang apa intercomnya kan. Oh. Boleh dia bang. Nanti dia kan. Meja lebih. Dah pakai kantong koi. Dengan tangan tak? Nak gerak. Kepung. Motor kena kepung. Macam mana nak buat? Aduh. Balong tolong aku keluar motor lah. Harap luar. Mayang. Yang guna waktu tu buat lah. Buat lah. Akak lah. Dia kena ni buang tongkat.